Assalamualaikum, saya Safwan. Dalam video kali ini saya nak perkenalkan satu apps untuk bantu pensyarah di IPG buat LAMPT 0301, LAMPT 0302 dalam masa yang singkat. Okey. Baiklah. So, anda perlu login dahulu untuk menggunakan akaun ini ataupun menggunakan apps ni. Anda kena daftar dulu. Okey. Baiklah, dekat sini kita ada 4 button. Okey, 1, 2, 3, 4 button dan satu button lock keluar. Link MK, anda boleh gunakan link, masukkan link untuk apps ini baca MK, ataupun anda boleh upload dalam file Excel. Kemudian kita ada soal selidik dan ada juga report jika ada masalah semasa menggunakan apps ni. So saya tunjuk menggunakan link. Okey, ni link saya dah masukkan. Anda just klik OK sahaja. Okey, kemudian kita boleh tengok kursus MTAS 3243 Teaching and Assessment. Kemudian dia akan keluar hasil analisis. Baik. So, di bahagian sebelah kiri ni, yang kita kena isi. Okey, yang pertama kita isikan maklumat negeri tempat kita bertugas, sebab setiap negeri dia ada cuti peristiwa yang berbeza-beza. Okay, untuk semester tahun 2026, dia bermula pada 17 Ogos dan berakhir pada 27 November 2026. Kemudian kita ada bahagian cuti peristiwa ataupun program. Jadi saya klik tambah cuti. Okay. Yang ini saya masukkan cuti semester 12 Oktober hingga 16 Oktober. Kita namakan cuti semester. Kalau ada program lain boleh juga tambahkan dekat bahagian sini. Okay, kemudian interaksi ni maksud dia kalau kita mengajar teaching and assessment ada 3 kelas, maknanya kita kena klik dekat sini 3 kali lah. Okey, nampak So dekat bahagian ni dia akan ada 3 kelas. So anda boleh padam. Okey, padam. Alright. So kita masukkan maklumat bahagian jadual waktu ni, masukkan nama kelas, masukkan hari dan masukkan jam. Okey, pastikan anda masukkan maklumat yang betul. Alright, so dekat sini dia punya magicnya, bila anda klik jana rancangan semester, dengan sekali klik sahaja dah siap LAMPT 0301, LAMPT 0302. Okey, so dekat bahagian ni dia paparan saja, dia tak ada tanda tangan lah. Okey, sebab dia ada paparan. Yang paling penting dekat sini, bila anda download, okey, anda klik saja download RPP, dia akan download dalam format yang terkini. Okey, format tak silap saya Julai 2025 lah. Okey, so ini dia format yang terkini. Okey, ni dia format yang terkini untuk rancangan semester 0301, iaitu kemas kini Julai 2025. So dia akan download dalam Excel. Di sini paparan dia. Okey, paparan dekat sini dia tak ada tanda tangan lah. Okey, dia hanya paparkan sahaja. Okey, so dekat sini dia ada masukkan maklumat interaksi pada hari cuti, di mana kelas kita jatuh pada hari cuti. Okey, dia dah bagi notification dekat sini. Kemudian agihan waktu. Okey, kita ada fizikal, kita ada online dan sebagainya. So dia akan masukkan semua dekat sini. Alright. Contoh dekat sini dia ada satu topik yang ada e-pembelajaran. Adalah kena masukkan pautan e-pembelajaran, dan anda boleh klik anda boleh masukkan link dekat bahagian ni. Okey, itu sahaja apps. Ingat, Navigator for Generated Academic Teaching Plans 0301 untuk membantu pensyarah. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum. Bye bye.